Okay, naik bukit ni tadi mention so slow sikit kat sini. Kita slow sikit kat kawasan ni. Sebab tadi ada orang tempatan lah je pergi rumah beliau. Dia kata kat kawasan bukit tu slow kat situ. Slow kot-kot ada benda apa kan. Tapi ni berkabus berkabus teruk kan depan ni. Tapi baru lepas hujan ni je sebab jalan basah. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, sekarang ni malam ni FJ berada dekat Pekan Manong. Okey, FJ seperti biasalah, seperti yang korang faham, FJ memang tak puas hati bila orang kata FJ tersalah jalan. Jadi malam ni FJ buktikan dekat korang, FJ akan lalu dekat jalan Pekan Manong menuju ke Parit, lalu yang kat kawasan Tanjung Belanja tu. Okay, malam ni. So sekarang ni kat depan korang ni adalah signboard Pekan Manong. FJ akan lalu jabatan tu untuk menuju ke Pekan Manong. Dan seterusnya FJ akan pergi ke Tanjung Belanja. Lepas tu FJ akan menuju ke Parit lah. Supaya FJ nak tunjuk dekat korang akan kisah yang korang cerita. Sekarang dah pukul 12.15 minit malam 12.15, maksudnya 12 suku malam. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok akan keadaan jalan tersebut. Ni Pekan Manong punya signboard. Bismillahirrahmanirrahim. Okey baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dah pukul 12 suku malam. So sekarang ni kita orang nak lalu dekat Jabatan Pekan Manong. Jabatan Pekan Manong. Lepas tu kita orang sampai kat Pekan Manong nanti, kita orang akan terus jalan sampai ke Tanjung Belanja, Sempang 3 tu. Lepas tu kita orang akan lalu daripada Tanjung Belanja tu menuju ke Parit. So tadi AJ dah ada tanya pada orang tempatan lah. AJ sampai sini awal tadi, tanya kepada orang Manong sendiri, berhenti kat rumah dia sekejap, tanya macam mana keadaan kisah tu, di mana keadaan tu berlaku. Dia dah beritahulah kat mana nanti. So nanti FJ akan mention bila sampai sana nanti. So sekarang dekat depan korang ni, ini adalah jalan jalan menuju ke Jabatan Manong lah. Je saja je lalu sini sebab nak tengok jabatan yang rentas Sungai Perak tu. Sebab tadi memang kami ada kat Manong, so kami pergi kat jabatan ni, kami patah balik sebab nak tunjuk kat korang akan keadaan jabatan ni. Maksudnya jalan dekat sini kami lalu semualah kalau ikutkan. Okay, so beginilah keadaan dia. Sekarang ni ada 2 biji motor. Dia nampak orang muda lah, orang muda. Mungkin orang kampung sekitar sini yang sedang mungkin sekarang hujung minggu kan. Jadi diorang berjalan-jalan. Itu adalah perkara biasalah kalau korang pergi mana-mana pun. Korang akan jumpa mungkin budak-budak muda, orang kampung yang sedang berjalan-jalan, menaiki motosikal dan sebagainya. Okay. Jadi yang kat sini AJ tak pasti, tak sure adakah ada cerita ke apa kat jabatan ni. Tapi beginilah keadaan jabatan dia sebelum sampai jabatan tu. Okay, kita tengok keadaan dia. Sebab AJ tengok dalam Google Street pun, laluan dekat jabatan ni pun agak macam ada kebun getah, ada kelapa sawit tu kalau tak perasan, kalau perasan kat sini. So ada macam gelap lah jalan ni kalau nak dilalui. Tapi malam ni kita orang lalu juga untuk membuktikan kepada korang bagaimana keadaan jalan ini. Okay. Di depan sana ada cahaya. Cahaya tersebut merupakan cahaya daripada ni lah, jabatan tersebut. FJ jangka ada orang memancing, tapi sebab hari ini hujan daripada pagi tadi sampai ke petang tadi, masa kami on the way ke sini melalui Kuala Kangsar pun masih ada hujan, gerimis dan sebagainya. Jadi mungkin malam ni tak ada orang memancing lah. Di depan sana ada motosikal. Okay, ada motosikal. Motosikal tu bawa slow. AJ rasa orang kampung sekitar sini lah. AJ sebab hujan, AJ punya suara mungkin akan terbatuk-batuk sedikit, tapi insyaAllah AJ akan cuba tahan. Tapi kalau dengar AJ terbatuk juga, maksudnya AJ dah tak boleh tahan. Inilah jabatan, nak panggil apa lah jabatan ni, AJ pun tak pasti gelaran apa. Jabatan Manong. Jabatan Manong. Jabatan Manong. Okay, inilah Jabatan Manong. Keadaan terang benderang di sini. Tapi korang tengok jalan basah. Berkemungkinan mungkin akan, kalau tak hujan ke apa, mungkin orang memancing kan kot. Okay, so nak pergi ke Tanjung Belanja, kita kena belok ke kiri lah.
Okay, kita kena belok ke kiri. Jalan A3. Jalan A3. Okay, belah kiri ni ada jual-jualan kat sini, meriah ni. Ni ada jual-jualan. Tapi tak pasti tutup pukul berapa. Tapi nak tutup tak nak tutup dah kot. Sebab je tengok dia dah kemas-kemas barang-barang dia macam dah bungkus. So dekat sini adalah Pekan Manong. Sebelum ni video sebelum ni memang dah ada lah. Sewaktu kami daripada Beruas menuju ke Pekan Manong melalui jalan yang Simpang 3 yang ada Kampung Ulu Piol dan sebagainya. So hari ini kita orang nak lalu dekat Tanjung Belanja. Okay, lalu Tanjung Belanja untuk menuju terus ke Parit lah. Menuju ke Parit, Pekan Parit. Oh ni kan jalan dah. Inilah jalan dia. Jalan Tanjung Belanja lah. Ni Tanjung Belanja punya jalan lah. Okay, kita akan sampai ke Simpang 3 untuk menuju ke belah kiri akan menuju ke Parit, belah kanan akan menuju ke Beruas. So di awal-awal perjalanan ini mungkin korang akan nampak perkampungan apa semua. FJ pun tak pasti apa yang ada kat depan, sebabnya tak pernah lalu lagi jalan ini. FJ sendiri pun tak tengok dalam Google Street yang jalan Tanjung Belanja ni macam mana keadaan jalan dia ke apa ke. Cumanya FJ nak lalu sajalah malam ni. Tak buat betul-betul maksudnya tengok betul-betul akan keadaan jalan ini lah. So ini adalah jalan yang lebih kecil, tapi masih ada perkampungan lagi di sekitar sini. Sekarang dah pukul 12.21 tengah malam. Okey, ini kami baru saja melepasi kawasan perkampungan. So kalau perhatikan keadaan jalan ni kiri kanan adalah macam je tak sure lah, kelapa sawit ke ataupun hutan kecil. Nampak macam pokok kelapa sawit pun ada, nampak macam hutan kecil pun ada, sebab ada banyak pokok-pokok lain. Jadi inilah keadaan dia. Yang bagi AJ, kalau tengok suasana environment dia agak rare juga untuk melalui jalan ni. Tapi yang AJ difahamkan, inilah laluan yang digunakan oleh pemandu lori kalau mereka melalui jalan ini pada waktu malam lah. So ini jalan dia. So kita tengok saja keadaan jalan ini. Sekarang dah pukul 12.22 tengah malam lah. Okay, di hadapan ada sebuah kenderaan kereta. So kami turunkan lampu sekejap. Kalau korang tengok warna putih tu, AJ dah cakap banyak kali mungkin ada penonton baru dalam video AJ ni. Yang warna putih di tepi-tepi jalan ini adalah refleksi daripada daun pisang. Jadi berkemungkinan korang mungkin boleh salah anggap lah. Benda tu mungkin korang akan kata nampak penampakan. FJ yang dalam kereta ni, FJ nampak jauh lebih jelas akan keadaan di sekeliling ni lah. Yang FJ boleh confirmkan, benda putih-putih kat tepi-tepi jalan ni, dalam semak ni adalah pokok pisang. Sekarang kita dah sampai ke Kampung Semat. Okay, kita sampai ke Kampung Semat. Dan keadaan jalan ni agak sunyi agak sunyi. Walaupun tadi ada kami jumpa satu kenderaan daripada arah hadapan, tapi di jalan ini agak sunyi lah. So sekarang FJ punya line telefon Celcom tak dapat kat sini. Okay, tak dapat. Hanya naik satu bar je. Line tak berapa cantik lah sini. Ni FJ pakai telefon sekarang, line Celcom. Okay, ni jalan keadaan dia. So bila nampak keadaan jalan ni, memang suasana tu agak rare. Okay, suasana agak rare. Sebab tu mungkin orang kata FJ yang patut FJ jalan ialah jalan daripada Pekan Manong lalu Tanjung Belanja untuk menuju ke ke Parit lah. So inilah keadaan jalan dia. Yang di mana FJ tengok keadaan jalan ni, mungkin suasana tu agak rare berbanding dengan
Mungkin jalan senggang je rasa lebih luar. Depan ada kereta. Okay, depan ada kenderaan. Ada satu kenderaan daripada arah hadapan. So walaupun dah pukul 12 lebih, ada jugalah kenderaan yang melalui jalan ni. Walaupun mungkin suasana keadaan di sini agak mungkin macam menyeramkan, tetapi kami lalu ni ada kenderaan. Okay, kat sekarang ni dah korang nampak kat depan korang ni ada timbul macam asap-asap je kan. Kabus. Okay, kabus. So naik bukit. Okay, naik bukit ni tadi mention so slow sikit kat sini. Kita slow sikit kat kawasan ni. Sebab tadi ada orang tempatan lah je pergi rumah beliau. Dia kata kat kawasan bukit tu slow kat situ. Slow kot-kot ada benda apa kan. Tapi ni berkabus berkabus teruk kan depan ni. Tapi baru lepas hujan ni je sebab jalan basah. Korang nampak jalan depan korang ni berkabus. Jelas dalam kamera je rasa. So kita orang jalan saja. Okay, jalan ni berbukit lah. So kalau kereta korang jadi slow ke apa ke, biasa lah. Okay, dia berkabus di sini. Jadi bila kawasan sampai ke kawasan-kawasan berkabus ni, korang haruslah berhati-hati. Haruslah berhati-hati sebab takut tak nampak pemandangan depan. Okay, ni kan jalan Tanjung Belanja. So FJ confirmation balik, kalau orang kata laluan kat sini agak macam menyeramkan, so mungkin betul lah seperti orang kata. Okey tak? Dah sebab tak ambil lajak. Ya, kereta naik bukit kan jadi berat. Okay, so ni keadaan jalan dia. So FJ akui lah seperti mana yang orang kata, kalau mungkin keadaan seram tu mungkin di jalan inilah. So korang tengok suasana dia pun dalam video boleh nampak lah. Kawasan sekitar sini dikelilingi oleh pokok-pokok hutan dan sebagainya. Okay, ini FJ memang buat khusus untuk channel ni. AJ pun tak nak sembang-sembang kosong lah, kata tak pergilah apalah kan. So AJ pergi juga malam ni untuk tengok keadaan jalan di sini lah, melalui jalan Tanjung Belanja. Okay, jalan kecil ada selekoh, kena bawa pelan-pelan sikit. Korang menikmati je pemandangan ni. Kalau FJ nampak apa-apa yang FJ rasa FJ nak komen, FJ akan komen lah. Maksudnya FJ akan beritahu lah. So dekat sini ada batu papan penanda kata Tanjung Belanja 10 km lagi, Parit 14 km saja lagi. So kita tengok keadaan jalan ni. Ni baru lepas hujan jalan basah. Okey, dengar bunyi cengkerik. Kuat juga bunyi cengkerik. Biasa dekat kawasan mungkin hutan. So korang tengok jalan ni, kalau korang nak lalu, itu terpulang pada pandangan masing-masing lah. Depan ni dah mula ada lampu jalan. Je tak pasti ada kampung ke tak depan ni. Tapi dah mula ada lampu jalan balik lah. Kampung Pulau Lidi kat sini. Okay, ni adalah Kampung Pulau Lidi. Okay, kalau tak silap je belah kiri ni kawasan Sungai Perak. Tapi je tak pasti sebab malam memang tak nampak apa kan. Nampak gelap gelita lah belah kiri ni. Nampak hutan-hutan apa semua tapi gelap gelita. Okay, okay, dia tulis Tanjung Belanja 9 km lagi. Jalan ni agak kecil ya untuk dia lalui.
A154. Papan tanda jalan ni A154. Okay, sekarang kita dah masuk sempadan daerah Perak Tengah. Ada papan tanda tadi usah. Sempadan Perak Tengah. So dekat jalan ni ada lampu jalan lah. Yang tadi sebelum sampai kat Kampung Lidi tadi, jalan tersebut agak sunyi dan creepy untuk orang lalui. So kalau tanya pandangan MJ, kalau korang yakin, korang lalu lah. Kalau tak confident, elakkan lalu. Ataupun lalu pada lebih awal ke, mungkin pukul 8 malam ke, sebelum pukul 12. Sekarang kami lalu pukul 12.30 dah ni. Sekarang dah pukul 12.30, jadi mungkin tak ada orang. Jadi kalau korang nak lalu, kesesuaian dia bagi MJ bawah pukul 10 malam lah. Kalau orang biasa lah nak lalu juga jalan ni mungkin lebih dekat dan sebagainya, lalu kurang pukul 10 malam. Okay, ni jalan dia. MJ tak pasti apa yang ada kat depan. Sama ada masih ada hutan lagi ke, ataupun jalan kampung saja ke, sampai ke Sempang 3 tu tak pasti. Kita tengok saja keadaan jalan ni. Awas kawasan kemalangan 100 meter, kurangkan laju. 100 meter di hadapan kawasan kemalangan, jadi kurangkan laju. Okey. Awas kawasan kemalangan 100 meter, kurangkan laju. Okey, depan ni 100 meter kawasan kemalangan lah. Jadi kurangkan kelajuan di sini. Okey, kita masuk jalan gelap balik jalan hutan dan sebagainya. Kita masuk jalan gelap balik. Oh, ni ada bendera Palestin belah kanan. Ni kot dia mak. Slow kat sini. Sebab banyak bukit kan, kita tak pasti. Bendera Palestin ada belah atas bukit belah kanan. So dekat sini okey, berkabus. Kat sana ni berkabus. Awas kawasan kemalangan ni je tak pasti apa yang mungkin menyebabkan kawasan tersebut adalah kawasan kemalangan. Mungkin selekoh je sebab kabus kot. Kabus dan selekoh kot. Sebab tu pakcik tu tadi dia kata kawasan bukit ni dia suruh slow kan, sebab mungkin sebab dia kawasan kabus kan, takut kita tak nampak kawasan jalan depan. Okay, tu Apek Guban komen dia kata kawasan kabus, jadi kena hati-hati sikit supaya kita in control lah, sebab kawasan kabus. Dia cerita macam ni lah, kalau korang nampak kabus depan, korang kena slowkan kenderaan. Sebab kita tak pasti lagi ada binatang melintas ke apa kan, selekoh ke apa. Jadi terus slowkan kenderaan untuk kita lebih fokus ketika kabus lah. Dan jangan panik kalau korang nampak kabus. Ini pengalaman FJ lah. Kalau korang nampak kabus, korang layan je. Jangan dalam kepala panik ke apa. Bila korang panik, itu yang tindakan korang mungkin jadi lain macam sikit lah. Korang bawa laju, korang nak lepaskan kawasan kabus tu cepat. Kalau korang bawa laju tak nampak kabus, korang macam cuak contoh kan, korang macam panik lah. Itu yang jadi mungkin lagi senang korang nak kemalangan lah. So sekarang ni pun kalau tengok cermin pun dia jadi macam ni sebab kabus lah. Ini biasa lah. Kalau korang nampak dalam video dia tak berapa cantik apa semua, perkara biasa. Sebab ni pun hujan daripada tengah hari tadi ni sampai ke malam tadi. Kita orang on the way ke Kuala Kangsar tadi pun hujan renyai. So malam ni keadaan dia mungkin jalan basah dan sebagainya. Dan berkabus itu perkara normal lah. Ada kalau kawasan tu berkabus selepas hujan tu adalah perkara yang normal. Okay, sekarang kawasan lampu jalan, ada lampu jalan dan sebagainya. FJ tak pasti. FJ tengok kiri dan kanan ni mungkin ada kawasan perkampungan je rasa. Tapi daripada tepi jalan ni tak nampak. Dia belah dalam-dalam sikit. So masuk ke dalam sikit, ada kawasan perkampungan lah.
yang dia perumahan dan sebagainya. Berapa kilo lagi nak sampai Sembang 3? 5. Okay, lagi 5 km lagi akan sampai lah dekat kawasan Sempang 3 Tanjung Belanja. Tapi saya rasa dah 5 km ni berkemungkinan akan ada kampung lah sampai ke Sempang 3 tu nanti. Okay, jadi korang santai ya. Sekarang ni santai, tengok jalan dan sebagainya sampai Sempang 3 Tanjung Belanja nanti. Okay, ada anjing ya. Belah kanan ada anjing. Okay, je rasa ni akan ada lampu jalan sampai ke Sempang 3 tu nantilah. Kami tak pernah lalu, so kami respon apa yang ada kat jalan ni je. Okay, ada papan tanda awas kurangkan laju. Seratus meter. Oh, ada sekolah. Jadi ada sekolah di hadapan sebab tu ada papan tanda suruh kurangkan kelajuan. Raja Sulong Makam Tepus. Papan tanda tu. Dia bila malam papan tanda tak berapa nampak sangat sebab ada lumut. Ada papan tanda ni kalau korang tengok macam keadaan waktu malam dia buruk. Ni pengalaman AJ lah. AJ dapat tahu ni secara saintifik. Bila siang korang nampak papan tanda tu elok, tak ada nampak buruk ke apa ke. Bila malam korang nampak papan tanda tu buruk sangat. Dia sebenarnya ada lumut dekat papan tanda tu. Sebab tu bila malam korang ambil gambar kat papan tanda tu lain macam kan. Siang nampak elok lah, malam nampak lain. Itu dia punya yang boleh FJ terangkan lah. Bukan sebab misteri ataupun apa, tapi memang waktu malam kita akan nampak papan tanda tu jadi buruk pasal ada lumut. Yang bila mana waktu siang korang tak nampak lumut tu, bila waktu malam kereta korang bawa ni pantulkan cahaya dekat papan tanda tu, jadi lumut tu akan memerangkap cahaya, jadi korang nampak jadi buruk lah papan tanda tu. Dia bukan sebab misteri ke apa. FJ dulu mula-mula ingat memang misteri lah. Sebab bila siang elok, nampak memang cantik papan tanda. Bila malam pasal apa buruk sangat papan tanda ni. Itu adalah disebabkan lumut pada papan tanda. Okay, ni jalan dia. Kami pun tak pasti depan ni masih ada kampung lagi ke apa ke. Okay, ni papan tanda Tanjung Belanja. Okay, dia dah sampai lah ni. Papan tanda Tanjung Belanja sebelah kiri papan tanda tu. So dah sampai dah kat kawasan Tanjung Belanja. Seperti mana yang orang suruh FJ lalu lah. Yang sebelum ni FJ mention ni, FJ minta maaf kerana tersilap kata jalan Manung ke Parit kan. Inilah sebenarnya jalan Manung Parit. Daripada Pekan tadi
Yang orang kalau kata masuk jalan Manung Parit, jalan Manung Parit tu, atau jalan Parit Manung tu, inilah jalan dia, melalui jalan Tanjung Belanja. Okay. Okay ni kita dah nak sampai ke Sempang 3. Kat sini banyak lah kawasan perumahan, ada pam minyak. Okay. So kat sini ada papan tanda kiri ke Parit, Asri Iskandar Ipoh, kanan ke Beruas dan juga Taiping lah. Inilah laluan yang mungkin dilalui oleh cerita kisah pemandu lori tu. So dia mention dekat kawasan tadi dia dah tanya orang tempatan dekat Manung tadi, pakcik tadi. Dia kata kat sini ada korang akan nampak tanah perkuburan lah. Dia tak sure tanah perkuburan tu, tapi dia kata tanah perkuburan tu kiri dan juga kanan. Tanah perkuburan tu ada berada di kiri jalan dan kanan jalan. Tapi kita orang tak pernah lalu, jadi AJ pun tak pasti keadaan. Ni Sungai Perak ni je sini, jabatan ni ada Sungai Perak. Dan ada orang memancing tu. Ada orang memancing, ada motor, ada berapa orang mancing, 1-2 motor, ada 1 kereta yang sedang memancing di atas jabatan ini. Okay. Sekarang dah pukul tu je cakap malam-malam kau akan biasalah jumpa situasi 12:41 tengah malam. Okay. Ada orang memancing dekat atas jabatan Sungai Perak ni. Okay. So jalan ini orang tu yang dia kata ada kawasan tanah perkuburan tu. InsyaAllah kalau AJ nampak, AJ akan beritahu kat mana. Sebab AJ tak pernah lalu, AJ tak pasti kat mana kawasan tanah perkuburan tu. Kalau AJ terlepas, minta korang tandakan dekat minit ke berapa. Sebab kiri kanan ni adalah tak ada pun. Ni simpang yang tadi kita dah masuk kan. So mana tanah perkuburan tu? Ada nampak? Ada pasal? Saya tak nampak. Depan lagi bukan kita dah lalu lah? Ni jalan yang kita orang lalu minggu lepas tu, yang sebelum tu. Ni sebab kita orang daripada Senggang, kita orang belok kiri nak ke Parit. Banglo yang depan tu tak siap-siap. Banglo tak siap belah kiri nampak? Dia nampak. Tak ada lah kawasan perkuburan tu kat mana. Okay, minta korang, AJ malah nak patah balik dah ni. Tanda minit ke berapa. So AJ duk tengok kat luar jalan ni, belah kiri dan juga belah kanan, kata dekat dengan jabatan tu lah. Tapi tak, AJ tak nampak. Serius tak nampak. AJ fikir mungkin daripada tepi jalan mungkin nampak kot kawasan tanah perkuburan tu, mungkin ada Nissan berceracak ke apa. Tapi serius tak nampak. Ni ni kat sini. Ada kanan tadi ada kanan. Ni kawasan perkuburan. Ni dia kata. Betul tak? Okey, sebelah kiri. Okey, dia dah baru nampak. Dia tak besar sangat Belah kiri jalan ni. Okey, ada kawasan perkuburan. AJ kalau tunjuk kamera yang AJ pegang ni pun tak nampak jugalah pasal gelap. Tapi tadi belah kiri tadi memang nampak kawasan perkuburan. Maksudnya kita orang dah jumpalah kawasan perkuburan. Kalau betul lah kawasan perkuburan tu, pada video yang sebelum ni kita orang lalu jugalah kawasan perkuburan tu. Okey. Bukannya tak lalu, tapi dah lalu jugalah. Cumanya kita orang tak lalu ikut Tanjung Belanja. Tu saja. So AJ rasa lepas ni sampai ke Parit ni macam jalan sebelum ni lah kita orang lalu. InsyaAllah lah tak ada apa-apa dan sebagainya. So AJ ingat AJ sampai sini je lah. AJ akan terus rakam, tapi konten ni sampai sini. AJ akan terus rakam sampai pekan nanti, baru AJ akan rakam video lain lah. So ini santai lah, AJ akan stop kat sini sebab ni jalan yang dah pernah lalu. Okey baik, sekarang ni AJ dah pun sampai dekat kawasan Pekan Parit ni. Okey. Jadi itulah AJ dah lalui jalan Tanjung Belanja. Sebelum AJ pergi kat Manung tadi, AJ dia berhenti kat rumah kenalan lah, panggil seorang pakcik yang duduk kat kawasan Manung ni. Dia beritahu detail lah akan keadaan jalan tersebut, di mana yang mungkin ada gangguan dan sebagainya. Dia suruh bila sampai bukit tadi, korang ada perasan
bukit yang AJ kata ada kawasan Kemalangan tu kan, yang ada bendera Palestin tu, dia suruh slowkan kenderaan kat situ. AJ pun tak pasti kenapa kawasan tu jadi kawasan Kemalangan, tapi kat situ time kita orang lalu tu berkabus lah tiba-tiba kan. Itu kemungkinan adalah punca Kemalangan lah. Okay, kemudian dia kata ni pengalaman orang di situ lah, yang mengatakan ada juga kes orang buat-buat dan sebagainya. Maksudnya berlakon jadi hantu dan sebagainya untuk samun lah. Tapi dia kata itu kes zaman dulu lah. Zaman sekarang insyaAllah dah tak ada dah. So diorang buat-buat macam hantu pocong, baring kat tengah jalan ni. Lepas tu bila katakan kereta terlanggar ke apa ke, accident ke, kemalangan sikit ke, diorang akan rompak kat situ lah. Tapi dia kata itu zaman dulu, sekarang dah tak ada. Itu info yang FJ dapat daripada orang Mano lah. Kalau FJ beritahu, kemungkinan orang akan kenal lah. Tapi lebih baik kita rahsiakan lah kan identiti orang yang memberikan maklumat gitu. So sekarang dah sampai dah. Pengalaman FJ tak ada apa sangat di jalan ini. Cumanya dekat kawasan yang betul, dikatakan yang ada bukit tadi, jalan tu agak creepy lah. Jalan tu agak creepy. Korang akan nampak pokok-pokok banyak dan sebagainya. Nak lalu boleh, tak nafikan. Tapi FJ nasihatkan kalau nak lalu juga, terpaksa lalu bawah pukul 10 lah. Lepas tu korang akan, kalau korang lalu juga, itu bergantung pada korang punya pengalaman masing-masing lah. Sebab kat situ pun yang maklumat yang AJ dapat, kat kawasan tu mungkin ada gangguan. Tapi waktu AJ lalu tu insyaAllah kami, AJ pun tak ada rasa meremang ke apa ke. Cuma jalan suasana tu memang creepy lah. Tu saja. Okay, Apik Guban ada info tak? Tak ada. Tak ada. Okay, so kita go on untuk jalan seterusnya. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video jalan seram yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.